tunjuk. So the first time bila pintu bilik tu terbuka je, dia ada macam satu suasana yang macam hang tak ada macam masuk tempat-tempat yang lama, macam masuk tempat vintage macam tu. Sebab dalam bilik tu kebanyakannya barang dia punya sofa, dia punya TV, dia punya lampu, semua yang style zaman-zaman dulu punya. Lepas tu aku macam tak apalah. And then buka aircon apa semua, orang tu pun belah, kita orang pun settle lah kita orang punya barang, ada dia orang pergi mandi apa semua. Dia apartment dia besar. Kalau orang kata family dalam 15 orang pun boleh muat. Tapi yalah kita 3 orang, nak buat apa ramai-ramai kan. So dia ada satu sofa, and then depan sofa tu ada TV. Tahu tak TV yang zaman dulu, masa kalau aku tahun 90 ni, masa zaman budak-budak aku, TV tu dia duduk dalam satu almari yang dah ada dia punya kotak TV. Faham tak macam mana aku nak cakap? Dia macam kotak TV yang kayu tu, lepas tu kita boleh tarik, tutup, buka. Faham tak? Dia memang kotak TV tu khas untuk TV. TV dia pun jenis tu besar, lebar nala tu, bukan TV yang nipis macam kita sekarang ni. Orang kata betul-betul macam zaman-zaman vintage punya lah. Lepas tu dia punya lampu kata apa, lampu meja tu kan. Bukan macam kita sekarang. Dia punya lampu meja tu betul macam zaman dulu yang apa, ada ukiran-ukiran. Lepas tu dia punya lampu tu siap ada dia punya apa yang cekup atas mentol tu. Siap ada merambu-rambu manik-manik. Kan macam zaman dulu tu. Lepas tu aku macam, dia ada vibe macam tak seronok lah dekat apartment tu. Tapi dia tak ada lah nak rasa seram ke apa. Tak, dia macam vibe yang macam tak selesa, macam ada orang perhati macam tu. Tapi aku malas nak cakap apa-apa sebab kawan aku lagi 2 orang ni, dia macam penakut sikit. Apalah, kita orang pun dah makan Maggi apa semua sebab masing-masing letih kan. Dah makan Maggi apa semua, kata okey jom tidur. Okey, masa nak leno tu, kita orang dah perasan satu benda yang mana dia punya aircon ni tak berapa nak sejuk. Tapi kita orang ni dah terlampau penat. Kalau kata kita orang macam mengadu, nanti kita orang nak kena packing barang balik, nak kena pindah bilik lain. Kita orang dah penat. And kita orang pun malas nak bising-bising sebab kita dah sampai lewat. Lepas tu esok pagi kita dah nak check out kan. So macam lantak lah macam tu. So masuklah bilik pertama and kita orang pun tidur. Katil-katil king, kita orang tidur 3 orang terus atas tu. Aku tersedak dalam pukul berapa? Masa tu aku rasa 3 pagi macam tu kot. Aku sedap-sedap kawan aku ni 2 orang tak ada sebelah aku. Siapa nak tahu cerita selanjutnya? Komen dekat bawah. Sambung part 2 lah sebab dah panjang.